Menonton Bluey memang menyeronokkan, tetapi di sebaliknya, terdapat soalan-soalan yang belum pernah dijawab oleh rancangan itu. Butiran yang telah ditinggalkan, jalan cerita yang tidak ke mana-mana dan misteri yang masih belum terjawab sejak rancangan itu bermula. Hari ini, kita akan melalui semuanya. Makcik Brandy adalah salah satu watak yang paling misteri dalam keseluruhan rancangan ini. Untuk kebanyakan siri, kita tidak pernah melihatnya sehinggalah dia muncul entah dari mana dalam episod Onesies. Di sinilah kita mengetahui bahawa impian terbesarnya adalah untuk mempunyai seorang anak dan atas sebab tertentu, dia tidak dapat mencapainya. Adakah ia berkaitan dengan masalah perubatan? Adakah ia ada kaitan dengan suaminya? Rancangan itu tidak pernah memberitahu. Dan kemudian, di penghujung episod The Sign, Brandy kelihatan hamil. Ia adalah detik yang indah, tetapi ia juga menimbulkan persoalan baru. Jika dia kini hamil, apa yang telah berubah? Apa yang menghalangnya sebelum ini? Rancangan itu memberikan kita pengakhiran yang bahagia tanpa pernah menjelaskan situasi sebenar. Dalam episod pertama siri ini, Ibu Chloe dilihat berjalan di jalan, menolak kereta sorong dengan seorang bayi di dalamnya. Bayi itu jelas merupakan adik lelaki Chloe. Dan kemudian, kira apa-apa? Lebih daripada 100 episod kemudian, bayi itu tidak pernah dinamakan, tidak pernah ditunjukkan dengan jelas dan tidak pernah disebut lagi. Chloe ialah salah seorang kawan rapat Bluey dan sering muncul sepanjang rancangan ini. Jadi, di manakah adik lelakinya? Kenapa dia tidak pernah disebut? Bagi sebuah rancangan yang sangat menitikberatkan perincian dan kesinambungan, watak yang muncul dalam episod pertama tiba-tiba hilang tanpa penjelasan memang pelik. Dalam fairy tale, Bandit menceritakan kisah percutian zaman kanak-kanaknya di sebuah taman karavan. Dia telah terkena sumpahan oleh Radley, tidak boleh bercakap dan bertemu seorang gadis dalam kostum Shishira yang meneka namanya dan memecahkan sumpahan itu. Bandit Healer. Bandit benar-benar yakin bahawa gadis itu ialah Chili. Tetapi dalam rancangan itu, Chili dengan tegas mengatakan bahawa mereka bertemu sebagai orang dewasa di sebuah parti di London. Tapi, mari kita katakan saja di sebuah parti di London. Dan bahawa dia langsung tidak ingat pernah bertemu Bandit semasa kecil. Jadi, versi mana yang betul? Dan jika gadis itu sebenarnya bukan Chili, jadi siapa dia? Mari kita kembali kepada Makcik Brandy untuk misteri seterusnya ini. Siapa bapa kepada bayinya? Kita tahu Brandy mempunyai suami, tetapi dia tidak pernah muncul dalam rancangan itu. Tidak sekalipun. Kita tidak tahu namanya, baka dia atau apa-apa tentang dia. Dan memandangkan Brandy telah bertahun-tahun tidak dapat mempunyai anak, identiti suaminya terasa seperti satu bahagian penting yang hilang. Ada peminat yang percaya, suaminya mungkin seseorang yang kita sudah pernah lihat di latar belakang episod lain tanpa menyedarinya. Ada juga yang berpendapat, rancangan ini sengaja menyembunyikan dia. Sekarang, mari kita bincangkan misteri terbesar yang belum terjawab dalam keseluruhan rancangan ini. Siapakah bapa kepada anak perempuan Bluey? Pencipta Joe Bram mengesahkan bahawa beliau sengaja meminta para animator untuk mereka anak perempuan Bluey sebagai gabungan sama rata 3 bakar, Heeler, Border Collie dan Labrador. Itu merangkumi Bluey sendiri, Mackenzie dan Jean-Luc. Tetapi Broom juga memberikan satu petunjuk yang belum ada sesiapa benar-benar perasan. Dalam dunia Bluey, kebanyakan anak anjing adalah daripada baka yang sama dengan ibu bapa mereka, yang bermakna ada kemungkinan sebenar bahawa Broom sedang mempermainkan seluruh peminat bahawa bukan Mackenzie maupun Jean-Luc ialah bapanya dan bahawa suami Bluey ialah seseorang yang dia sendiri belum pernah jumpa. Telinga yang terkulai menunjukkan kepada Mackenzie, nada bulu ungu menunjukkan kepada Jean-Luc. Tetapi komen pencipta tentang ibu bapa daripada baka yang sama menunjukkan ke arah lain sepenuhnya. Dan sehingga rancangan itu mengesahkannya, misteri ini masih terbuka luas. Ini adalah sesuatu yang benar-benar akan mengelirukan anda jika anda perhatikan dengan teliti. Susun atur rumah Heeler berubah mengikut episod. Tingkap menghadap arah yang berbeza. Bilik-bilik muncul di tempat yang sebelum ini tidak ada. Dapur yang sepatutnya berada di tingkat bawah sebenarnya terletak di tingkat 2. Dan dalam episod Born Yesterday, tingkap sinki dapur menghadap terus ke halaman belakang. Tetapi dalam setiap episod lain, tingkap yang sama menghadap ke sisi rumah. Jadi, bagaimana sebenarnya rupa rumah Heeler? Ini satu lagi perkara yang secara senyap mengelirukan peminat. Apa sebenarnya pekerjaan Chili? Kita tahu dia bekerja dalam keselamatan lapangan terbang. Dalam episod Sleepover, dia dilihat memakai uniformnya. Tetapi, kita tidak pernah sekalipun melihat dia di tempat kerja, keluar untuk shift ataupun menyebut dia hendak pergi kerja. Kerjaya arkeologi Bandit sering disebut-sebut. Pekerjaan Chili jarang sekali disebut. Dan selain itu, dia sering berada di rumah. Adakah dia bekerja separuh masa, waktu fleksibel? Adakah sesuatu telah berubah yang rancangan itu tidak pernah beritahu kita? Uniform itu muncul sekali dan kemudian hilang. Dan rancangan itu terus sahaja. Seolah-olah perkara itu tidak perlu dijelaskan. Dalam episod Quiet Game, ada seekor anjing gelandangan duduk di tepi jalan dan Cornelia berhenti untuk memberinya sedikit wang. Dan jika anda perhatikan betul-betul anjing gelandangan itu, dia nampaknya sama baka dengan anak-anak terrier. Ini menimbulkan satu persoalan yang sangat tidak selesa. Adakah itu ayah mereka? Kita tahu, anak-anak terrier berasal dari keluarga yang berpecah belah. Rancangan itu tidak pernah mengesahkannya, tetapi persamaan itu sukar untuk diabaikan. Ini satu perkara yang kebanyakan orang tidak pernah fikirkan. Di manakah kucing-kucing dalam dunia Bluey? Bluey tinggal di Brisbane. Dan setakat yang rancangan itu tunjukkan, Brisbane ialah sebuah bandar yang penuh dengan anjing. Setiap jiran, setiap rakan sekelas, setiap watak latar belakang adalah anjing. Tetapi dalam siri ini, kita pernah dengar kucing disebut beberapa kali.
Kita juga pernah nampak poster, rancangan TV dan mainan yang bermaksud kucing memang wujud dalam alam semesta ini. Jadi, di manakah mereka? Adakah mereka tinggal di bandar mereka sendiri di suatu tempat? Adakah anjing dan kucing memang dipisahkan dalam dunia ini? Ia adalah salah satu butiran yang rancangan ini sebut secara santai dan kemudian tidak pernah diulas lagi. Adik perempuan Indy juga merupakan satu misteri yang diperkenalkan oleh rancangan ini tetapi tidak pernah diselesaikan. Dalam episod Early Baby, Indy mendedahkan bahawa ibunya baru sahaja melahirkan seorang bayi tetapi bayi itu lahir awal dan terpaksa tinggal di hospital sementara doktor memantau keadaannya. Indy tidak pernah menamakan adik perempuannya. Adik itu tidak pernah muncul dan rancangan ini tidak pernah memberitahu kita sama ada semuanya berakhir dengan baik atau tidak. Untuk sebuah rancangan yang mengendalikan topik emosi dengan begitu teliti, meninggalkan kisah bayi pramatang tanpa sebarang penyelesaian, terasa seperti sesuatu yang patut diberi perhatian lanjut. Adakah adik Indy sihat? Adakah dia mempunyai nama? Adakah kita akan pernah melihatnya? Sekarang mari kita bincangkan tentang Bosco, bekas teman lelaki Frisky yang tidak pernah muncul di skrin, tetapi ketiadaannya telah meninggalkan kesan dalam cerita. Dalam Double Babysitter, Bluey secara tidak sengaja memberitahu Pakcik Radley bahawa Frisky mempunyai teman lelaki bernama Bosco. Bosco ialah cinta sejati Frisky. Tidak lagi. Frisky membetulkan kata-katanya, mereka sudah berpisah. Dan apabila Bingo bertanya sama ada cinta sepatutnya kekal selama-lamanya, Frisky berkata dia dulu fikir begitu. Satu ayat itu sudah cukup menceritakan segalanya. Apa sahaja yang Bosco lakukan, ia cukup serius sehingga membuatkan Frisky berhenti percaya pada cinta yang berkekalan. Dan inilah perincian yang menjadikannya lebih bermakna. Frisky hampir membatalkan perkahwinannya dengan Radley kerana dia membuat keputusan besar tanpa berbincang dengannya. Tetapi dia memaafkannya. Jadi apa sahaja yang Bosco lakukan jelas jauh lebih teruk daripada itu. Rancangan ini tidak pernah memberitahu kita apa yang sebenarnya berlaku. Tetapi Bosco membentuk diri Frisky seperti sekarang dan itu menjadikannya salah satu watak paling berpengaruh dalam rancangan ini walaupun dia tidak pernah muncul walau sekalipun. Dan sementara kita bercakap tentang Frisky dan Radley, ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang terlepas pandang. Hubungan mereka tidak berlaku secara kebetulan. Chili yang merancangnya. Dalam episod Double Babysitter, kita tahu bahawa Radley bekerja di pelantar minyak dan hampir tidak pernah mempunyai masa lapang untuk melawat keluarga. Jadi, apabila dia mengesahkan dia boleh menjaga anak pada malam yang sama, Chili sudah pun mengatur supaya Frisky datang ke rumah. Itu bukan satu kebetulan. Chili tahu dengan tepat apa yang dia lakukan. Frisky baru sahaja berpisah dengan Bosco. Radley pula tersedia untuk salah satu malam yang jarang dia berada di bandar dan Chili secara kebetulan telah menempah dua pengasuh pada malam yang sama. Dia yang merancang semuanya. Ini bermakna salah satu kisah cinta terhebat dalam rancangan ini bermula dengan Chili diam-diam mengatur semuanya dari belakang tabir. Perjalanan Datuk Bob ke India adalah satu lagi misteri yang diperkenalkan oleh rancangan ini tanpa penjelasan penuh. Pada penghujung musim ketiga, kita dapati bahawa Datuk Bob telah mengembara ke seluruh India dan telah terlepas sebahagian besar kehidupan anak lelakinya pada waktu itu. Nenek Chris berkata, dia perlu ke sana untuk mencari dirinya sendiri dan anak-anak perempuan itu tidak faham apa maksudnya. Tetapi orang dewasa yang menonton pasti faham. Orang pergi mengembara untuk mencari diri sendiri apabila ada sesuatu dalam hidup mereka yang sangat tidak tenteram. Tetapi apakah masalah Datuk Bob? Adakah dia tidak bahagia dalam perkahwinannya? Tidak pasti tentang hubungannya dengan anak-anak lelakinya menghadapi sesuatu dari masa lalunya. Rancangan itu memberitahu kita bahawa dia telah menemui apa yang dicarinya kerana dia pulang semula, tetapi ia tidak pernah memberitahu kita apa sebenarnya yang dia cari. Dan akhirnya, ini satu perkara yang kedengaran mudah, tetapi tidak masuk akal apabila anda fikirkan. Chili menguruskan cucian. Kita telah melihat dia melakukannya beberapa kali sepanjang rancangan itu. Tetapi inilah persoalannya. Keluarga Healer tidak memakai pakaian. Tiada seorang pun daripada mereka. Jadi apa sebenarnya yang dia basuh? Cadaran dan tuala hanya boleh menjelaskan sebahagian sahaja. Jadi itulah dia. Bluey secara senyap-senyap telah meninggalkan persoalan yang tidak terjawab sepanjang 3 musim dan sebahagiannya bermula sejak episod pertama lagi. Misteri mana yang paling mengganggu anda? Beritahu kami di ruangan komen. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi dalam video seterusnya.